Saya tak peduli kerana tuduhan itu semua tidak benar. Demikian tegas Datin Seri Rosmah Mansor ketika mengulas dakwaan pihak tertentu yang sering menuding jari ke arahnya sebagai punca kejatuhan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Isteri kepada bekas pemimpin negara itu menyifatkan segala tomahan dilemparkan terhadapnya sebagai sesuatu yang tidak berasas, malah memilih untuk tidak membiarkan kata-kata nista mengganggu emosinya. Menurut beliau, keyakinan itu hadir kerana individu paling dekat dengannya, termasuk ahli keluarga serta sahabat handai lebih mengetahui kebenaran di sebalik segala naratif negatif yang dibina pihak luar. Dalam pertemuan bersama Berita Harian di kediamannya semalam, Rosmah yang tampil dengan riak wajah tenang menjelaskan keutamaan beliau kini untuk kekal bersemangat demi kelangsungan dan kekuatan seluruh ahli keluarganya dalam mendepani ujian getir ketika ini. Bagaimanapun, beliau tidak dapat menyembunyikan rasa terkilan terhadap segelintir pihak, khususnya pemimpin politik yang dilihat seolah-olah berpesta di atas penderitaan yang sedang dialami oleh keluarganya. Menyentuh rutin harian, beliau memaklumkan masanya kini banyak dihabiskan dengan menguruskan cucu dan keluarga, selain dikelilingi sahabat serta saudara mara yang menjadi support system paling kuat buatnya. Solat, mengaji, semua amalan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu saya ceritakan semuanya. Pastinya saya sebagai isteri sentiasa mendoakan suami saya, tambahnya. Meskipun melalui tempoh mencabar, Rosmah berkata beliau perlu sentiasa mempamakan imej tenang, kerana itu keinginan Najib sendiri. Mendedahkan isi hati suaminya, Rosmah berkata perkara paling dikesali bekas Perdana Menteri itu adalah kehilangan peluang untuk melihat cucu-cucunya membesar di depan mata. Jumaat lalu, Najib dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.38 bilion atas 25 pertuduhan membabitkan salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB. Mahkamah mendapati Najib bersalah atas 4 pertuduhan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan 21 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA.